Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua penonton yang bersama dengan kami secara langsung di Facebook, YouTube dan seluruh platform media sosial MBSJ. Anda sedang menonton podcast MBSJ Bicara Santai, iaitu sebuah platform perkongsian ilmu dan perbincangan santai yang mengenekahkan isu-isu semasa, isu-isu masyarakat dan perkara-perkara yang dekat dengan kehidupan seharian kita. Saya Nur Syakirah binti Sulaiman daripada Jabatan Undang-Undang MBSJ selaku moderator anda pada hari ini dan sangat berbesar hati untuk menjemput panel jemputan kita iaitu Cik Diana Loh Chew Wen, Pegawai Kebajikan Masyarakat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Cawangan Subang Jaya. Selamat datang Cik Diana. Okey, terima kasih kepada Cik Syakirah. Izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Bahagia Datuk Bandar MBSJ dan juga timbalannya atas peluang jemputan untuk kita bersama hari ini untuk mengungsikan sedikit mengenai topik kita pada hari inilah. Okey, saya perkenalkan diri saya sikit. Okey, saya merupakan pegawai kebajikan masyarakat di JKM Cawangan Subang Jaya. Telah berkhidmat dalam perkhidmatan awam sejak 2008. Okey, di dalam bidang-bidang kebajikan dan seterusnya, fokus saya pada kali ini adalah di dalam kawasan Cawangan Subang Jaya lah kami tumpukan perkhidmatan kebajikan kami. Okey, di sini juga saya ingin berkongsi juga dengan pihak para penonton dan juga moderator kita bahawa JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat merupakan salah satu agensi di bawah selian Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baik, terima kasih Cik Diana. Saya rasa Cik Diana pun dah go straight into kita punya topik for the day. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat dekat dengan masyarakat. Tapi kita sering disalahertikan ataupun kita sering salah faham. Iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat bukan pilihan mengapa mereka jadi gelandangan. Apabila kita melihat seseorang di jalanan ataupun kita nampak orang yang mengetuk di kereta-kereta kita di tengah-tengah jalan, kan kadang-kadang kita buat andaian kita sendiri. Kenapa mereka jadi macam tu? Mereka memilih kata jadi macam tu, Cik Diana, ataupun it's something and they have to do it. Jadi hari ini kita nak tengok balik, adakah ada sebab yang lebih besar di sebalik keadaan tersebut? Sekiranya ada perkara-perkara di luar kawalan mereka yang memaksa mereka hidup seperti seorang gelandangan. Okey, dan hari ini kita akan cuba memahami isu ini dengan lebih cepat, dengan lebih dekat daripada perspektif kebajikan masyarakat. Baik Cik Diana, saya rasa kita boleh teruskan dengan persoalan pertama kita yang mungkin sering bermain di fikiran masyarakat. Apakah faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan di Malaysia? Adakah lebih kepada ekonomi, keluarga ataupun pilihan hidup mereka sendiri? Okey, terima kasih atas soalan tu Puan Syakirah. Okey, sebelum kita terus kepada persoalan tersebut, izinkan saya juga berkongsi beberapa tafsiran lah mengenai apakah itu mengemis orang Papa dan juga peleseh di bawah peruntukan Akta orang Papa 1977 iaitu Akta 183 memberi tafsiran bahawa mengemis iaitu apa-apa kelakuan yang dikira akan mendorong pemberian sedekah, sama ada dalam aktiviti seperti berpura-pura berlakon, menyanyi ataupun menyebabkan masyarakat cenderung ataupun mendorong masyarakat untuk memberi sedekah dari segi jualan hasil produk-produk lah. Dan juga orang papa kita memberi tafsiran di bawah section 2, okey. Seseorang yang didapati mengemis di tempat awam, okey, yang menyebabkan masyarakat berasa gusar dengan kehadiran orang papa tersebut, iaitu mengemis dan menyebabkan masyarakat tidak selesa dengan kehadiran individu tersebutlah. Atau kita tafsirkan iaitu peleseh, seseorang yang dijumpai di sesuatu tempat awam yang melakukan aktiviti seperti mengemis, okey, mengemis ataupun tidak mengemis, yang tidak mempunyai mata pencaharian secara zahirnya ataupun tempat tinggal lah. Okey, dan dia seseorang itu tidak dapat memberitahu kita tentang identiti dia dengan secara memuaskan. Okey. So itulah tafsiran tiga tafsiran kita go under section 2 Akta Orang Papa lah. Okey, dan bidang kuasa JKM, okey, hanya melibatkan gelandangan, okey, yang memenuhi tafsiran orang papa lah di bawah akta tersebut tadi. Okey, JKM bertanggungjawab, okey, untuk mengambil dan memulihkan
orang Papua tersebut lah, iaitu pengemis ataupun pelesir. So tadi kita pergi kepada soalan yang Puan tanya sebentar tadi. Ya, faktor utamanya menyebabkan seseorang gelandangan ni adalah faktor ekonomi lah. Kenapa kita kata faktor ekonomi itu menyebabkan seseorang itu menjadi gelandangan? Yang kita tahu sekarang kos sara hidup makin meningkat dan juga banyaknya berlakunya pengangguran apabila berlakunya persaingan pekerjaan oleh seseorang individu di pasaran. Okey, dan juga peluang pekerjaan yang agak terhad iaitu mungkin pendapatan yang rendah ataupun tidak stabil. Okey, menyebabkan seseorang itu bukan kita kata pilihan utama. Dia terpaksa. Ya, terpaksa, dan mungkin dia adalah kita kata keadaan terakhir apabila seseorang individu tu hilang sokongan daripada ahli keluarga. Sebab bila faktor ekonomi tu ia berkait pula dengan isu kekeluargaan. Apabila seseorang individu itu mempunyai masalah pekerjaan ataupun kita kata hilang punca pendapatan, ia akan membuatkan ahli keluarga mungkin tidak rasa yakin terhadap seseorang ketua keluarga contohnya lah. Okey, so dengan itu kita lihat individu akan memilih yang bukan pilihan utama tapi mungkin jalan terakhir, iaitu untuk menjadi gelandangan atau menjalankan hidup di atas jalan. Baik, jadi kalau kita boleh rumuskan, kebanyakan orang-orang gelandangan ni bukan di atas pilihan mereka sendiri, tapi lebih kepada takdir yang mendesak mereka untuk menjadi sebegitu. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi lah kan. Okay. Sebab saya rasa ada juga kes di mana mereka ada pekerjaan yang tetap, tapi mungkin pendapatan yang tidak memadai atau mencukupi untuk hidup di kawasan-kawasan urban dan sebagainya. Baik, Cik Diana, saya rasa perkara ini juga berkait rapat dengan persepsi masyarakat. Sebab kenapa ada persepsi lagi yang jadi gelandangan tu satu pilihan sendiri. Okey, sejauh mana persepsi ini tepat ataupun adil ataupun tidak kepada mereka-mereka ini? Okey, soalan itu ya. Untuk dari segi pandangan kami melihat sebenarnya tidak tepat lah. Kita kata tidak tepat dan kurang adil. Ada persepsi masyarakat menganggap bahawa gelandangan ini menolak bantuan. Contoh kita ingin bantu, menawarkan tempat perlindungan sementara. Tetapi gelandangan itu menolak. Tapi sebenarnya ia kurang adil kerana kita perlu mengambil kira faktor emosi. Emosi dan mental seseorang gelandangan itu, kenapa dia jadi macam tu? Adakah berkait dengan pengalaman ataupun masa lampau ataupun kejadian yang tidak diingini, contohnya penderaan dalam satu institusi kekeluargaan. Dan juga mereka merasakan diri mereka tidak lagi yakin untuk berada bersama dalam masyarakat secara normal. So kita lihat isu gelandangan ni tidak boleh dilihat secara luaran sahaja. Semata-mata secara luaran, kerana kita tidak tahu di sebalik kehidupan di jalanan tu, ia mempunyai lagi pelbagai pengalaman hidup yang sukar dan kompleks. Ya. Kebanyakan mereka ni daripada kalangan kategori umur yang muda ataupun mereka belia ataupun tua. Okey, yang kita lihat secara mata kasarnya, gelandangan ini tidak terikat dengan faktor usia sebenarnya. Kita lihat ada yang masih belia, ada yang masih muda, ada yang telah berusia, yang mungkin mempunyai masalah kesihatan mental, demensia. Faktor usia tu kadang kita lihat mereka nampak seperti dah tua. Tapi bila kita menyiasat sebenarnya umur mereka tidak seperti yang secara mereka fizikalnya. Okay. Ya, betul. Baik Puan, bila kita bercakap tentang itu timbul pula satu persoalan lain. Apakah cabaran terbesar dihadapi oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam membantu golongan-golongan gelandangan ini keluar daripada kepompong mereka ataupun daripada situasi mereka yang sukar? Okey, yang saya boleh kongsikan di sini, cabaran terbesar yang dihadapi oleh JKM adalah dalam memastikan pemulihan jangka masa panjang. Kenapa kita sebut jangka masa panjang? Kerana apabila kita menemui seseorang gelandangan, keperluan bantuan asas lah seperti tempat perlindungan, makanan akan disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Namun kita lihat sebenarnya JKM dalam memastikan bahawa gelandangan ini tidak patah balik menjadi gelandangan semula tu tidak boleh kita kata tidak boleh kita jangkakan. Ya. Maksudnya apabila seseorang tu menjadi gelandangan, kita mengambil dan kita memberi
kita kata pemulihan. Tapi dalam memastikan perkara itu pada satu pemantauan yang jangka masa panjang berterusan tu agak sangat penting. Sebenarnya kalau contohnya yang kita boleh bagi dari segi rawatan emosi, rawatan kesihatan, dan juga kita perlu memberi sokongan dari segi latihan pekerjaan. Tapi Puan, adakah mereka ni betul-betul mahukan bantuan tersebut? Sebab ada persepsi masyarakat yang diorang suka begitu ataupun mereka lebih selesa begitu. Tapi adakah itu sebenar-benarnya? Kalau kita lihat sebenarnya gelandangan tu mempunyai keperluan sebenar sebalik daripada bantuan tersebut. Yang kita lihat sebenarnya rawatan. Yang kita lihat rawatan, pekerjaan, tempat tinggal itu adalah antara-antara yang kita kata penting untuk seseorang individu tersebut. So JKM menghadapi satu cabaran iaitu kita kata memastikan jangka masa panjang tu, pemulihan jangka masa panjang tu berterusan tu agak sukar sedikit. Puan boleh beri contoh tak short term bantuan yang JKM berikan kepada mereka? Okey, sebagai contohnya kami memberi tempat perlindungan sementara. Okey, dalam memastikan seseorang individu terjaga. Keperluan asas bantuan dari segi kita kata makanan, macam saya cakap tadi, tempat tinggal sementara. Namun pemantauan berterusan tu kita lihat kita mempunyai masalah dari segi kekangan sumber tenaga, iaitu macam pekerja sosial, untuk memastikan gelandangan itu berterusan. Kekal positif, mempunyai keyakinan diri itu, bimbingan berterusan. Kita ada guidance, kita ada coaching And diorang. also pemantauan ini sebenarnya kita lihat bukan cabaran kepada JKM semata-mata, tetapi secara keseluruhannya untuk memastikan mereka tidak kembali kepada asalnya seperti gelandangan. Baik, maksudnya contoh JKM dah identify seseorang gelandangan dan memilih untuk bantu mereka. So dah bagi perlindungan dan dah masa untuk mereka kembali ke masyarakat lah untuk hidup macam orang normal. So di situ juga JKM ada beri bantuan-bantuan tambahan. Ya, selain itu macam kita cakap tadi tempat perlindungan institusi JKM. Kalau long term pun ada bagi mereka counselling ataupun peluang pekerjaan yang sesuai kita akan dengan salurkan mereka. contohnya program-program pemulihan. Contohnya kepada mereka yang memerlukan rawatan jangka masa panjang. Okey, bidonsi kepada yang kita kata yang masih boleh kita bantulah, bukan yang terlalu berusia. Okey, so kadang kita nak memastikan mereka tempoh masa yang bersama dengan JKM itu dan selepas itu jangka masa pemantauan berterusan itu dia memerlukan sokongan dan kerjasama pelbagai pihak. Faham. So sekarang kita tengok dari sudut agensi kan, tanggungjawab JKM, pekerja sosial dan sebagainya. Tapi adakah tanggungjawab JKM untuk menghubungkan mereka dengan ahli-ahli keluarga mereka? Mungkin untuk dari segi rehabilitation, it's not just from the external factors. Kadang-kadang internally kan, emotion mereka, hubungan mereka di antara keluarga. Adakah itu tanggungjawab JKM juga? JKM membantu bersama. Itu contohnya kita membuat carian family tree seseorang gelandangan tersebut bagi mengenal pasti siapakah ahli keluarga terdekat mereka yang masih ada di dalam negara lah. Kita membantu bersama. Tapi untuk memastikan mereka tidak lagi patah balik itu ia memerlukan pelbagai pihak. Kita faham Puan, sebab kita hanya boleh bantu mereka tapi ada yang mereka perlu nak bantu diri mereka sendiri kan. Bantuan can only go so far kalau tak ada will untuk berubah. Saya rasa itu benda yang paling utama sekali kita kena ingatlah. Okey, baik Puan. Kalau kita lihat daripada sudut yang lebih luas, adakah bantuan yang sedia ada yang disediakan oleh JKM ataupun agensi-agensi yang lain yang JKM bekerjasama dengan, adakah cukup efektif atau sebenarnya ada jurang besar di antara bantuan dan keperluan sebenar gelandangan di luar sana? Okey, masih ada terdapat lagi jurang yang besar. Contohnya pihak jabatan agensi lain seperti kami menyediakan bantuan keperluan asas. Okey, tempat perlindungan sementara. Okey, latihan pekerjaan. Okey, tapi kita masih ada jurang juga sebab kami menumpukan kepada keperluan asas yang kita kata bersifat sementara. Okey, namun keperluan yang penting kita kata selain daripada bantuan tadi, kita kata tadi rawatan kesihatan. Contohkan kepada mereka yang mempunyai masalah mental. Okey, masalah mental dia memerlukan satu rawatan yang jangka masa panjang. Contoh kepada yang mempunyai masalah ketagihan. Okey, ketagihan dari kita kata mungkin dadah, mungkin alkohol. Ia juga memerlukan satu pemantauan ataupun rawatan yang lama.
Ya. Ya, dan lagi satu juga kita lihat jurangnya lah. Kita lihat peluang pekerjaan kepada gelandangan. Okey, dan juga akses kepada skim perumahan mampu milik. Contohnya kepada gelandangan kerana mereka mempunyai masalah kita kata faktor ekonomi lah, kewangan. So kita lihat di sini kita pun lihat mereka tidak ada tempat tinggal yang spesifik, especially di tempat bandar lah. Ya. So that's why kita boleh lihat yang sebenarnya masih ada jurang. Masih ada jurang seperti mereka kita kata membantu mereka untuk membina semula kehidupan dan membantu mereka untuk bertahan dengan bantuan dan sokongan yang telah diberikan oleh agensi berkaitan. Tapi Puan setuju tak Puan? Kadang-kadang ada gelandangan yang mereka mungkin they ready untuk masuk semula ke masyarakat yang biasa, join back to the society kan. Tapi kadang-kadang bila mereka nak bekerja tapi masyarakat pula tak bersedia untuk menerima mereka dalam community kita. Seolah-olah macam mereka dah terlalu lama disisihkan dan bila mereka nak bekerja semula ada tentangan. Betul ke Puan? Yang tu kita sukar nak cakap lah sebabnya ada yang memang kita kata NGO yang menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan ini. Golongan tertentu ni. Contohnya kita kata bukan pekerjaan but kerja-kerja sukarela. Betul. Contoh NGO membuka peluang kepada bekas-bekas gelandangan, bekas-bekas kita kata yang mempunyai masalah masa lampau. Contoh NGO memberi peluang kepada mereka membuat kerja-kerja sukarelawan. So dengan itu sebenarnya mengubah persepsi. Bukan seseorang gelandangan terus direct pergi ke market lah. Faham. Contoh selepas membina keyakinan tersebut, bila gelandangan itu seorang individu baru mula membina balik keyakinan tersebut, kita kata kita tidak drastic go straight into the market. Peralihan dia dahulu. Yeah, so yang kita lah lihat di sini salah satu inisiatif yang NGO, kebanyakan NGO lah yang mereka buat adalah memberi peluang pekerjaan kita kata memberi peluang kepada mereka untuk membina keyakinan melalui kerja-kerja sukarela. There is also allowance yang somehow akan memberi peluang mereka untuk try to bersaing in market. Faham. Dan ikut pengalaman pun, this is something that's positive. Benda ni sangat bagus. Positive. So kita mula dengan kerja-kerja amal dahulu, kerja-kerja volunteer work, and then baru mereka teruskan ke alam pekerjaan. After individu ini bergaul di dalam masyarakat kita kata, then mereka mula mendapat dan menyesuaikan sokongan diri semula. Yes. Okay, baik. Jadi Puan, tapi kenapa ada individu gelandangan yang masih menolak bantuan ataupun peluang yang diberikan oleh JKM ataupun agensi-agensi lain kan? Apa yang berlaku sebenarnya di sebalik tindakan mereka membuat keputusan sedemikian? Ya, okey. Terdapat beberapa faktor lah yang kita lihat. Okey, contoh bantuan yang kita kata kita bagi tempat pelindungan sementara. Di manalah, contoh tak kira institusi kebajikan ataupun di NGO. Okey, individu gelandangan ni akan rasa terikat dengan peraturan. Contoh NGO tersebut ataupun institusi mempunyai peraturan kena tidur pada waktu yang tertentu. Makan mengikut jadual. Ada rutin. Yes, that's a routine. Okay, so gelandangan we say that kemungkinan akan mempunyai masalah dari segi mematuhi peraturan. Okay, so that is one of it lah yang kita nampak based on real incident lah. Okay, and then another thing is trauma dan ketidakpercayaan. Okay, trauma dan ketidakpercayaan ni kita boleh lihat mungkin mereka akan rasa agensi memberi bantuan tapi terikat pula dengan syarat-syarat. Okay, contoh kami bagi bantuan dan penerima bantuan ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Okay, so ada juga yang menyebabkan mereka rasa tidak percaya dengan apa institusi. Apa yang bukan kata dijanjikan, tapi apa yang pihak berkuasa cuba membantu. Okay, besides that also kita lihat ada yang ada masalah mental. Okay, masalah kesihatan mental ni menyebabkan seseorang gelandangan itu merasa bahawa beliau tidak layak dibantu. They are very down. Ada yang rasa macam tu kan ya? Okey, contoh yang kita lihat masalah mental antaranya adalah kemurungan. Kemurungan yang melampau skizofrenia. So, individu ni akan rasa saya ni tak layak dibantu. Saya tidak boleh kembali kepada asal, normal everything. So that side kita lihat dia link with masalah mental. Okay, and one more thing that we say, takut gagal semula lah. Takut gagal semula ni not only focus on mental tapi kepada mungkin yang belia.
pada yang golongan muda yang telah memilih untuk keluar daripada rumah, tidak mahu terikat dengan keluarga dan hidup di jalanan. Dan mungkin tidak berani cuba kerana takut the word gagal semula. Ya. Yes. Tapi Puan, kenapa orang-orang gelandangan ni kebanyakan mereka amat suka untuk ikut peraturan? Adakah sebab tujuan mereka hidup begitu, sebab hidup begitu bebas dan mereka boleh buat apa yang mereka sukakan, ikut jadual mereka sendiri? Maybe satu kita boleh lihat, mungkinlah ini pandangan saya, bahawa mungkin bila hidup di jalanan, mereka lebih bebas. Okey, waktu makan, bila perut rasa lapar. Ya. Bila rasa okey, boleh berpindah tempat untuk mencari sedikit pendapatan. Ya. Okey. So bila kita kata pusat perlindungan sementara ini sebenar-benarnya memang akan kita kata ada peraturan. So mereka mungkin merasakan satu ikatan. Okay, so that's why yang kita boleh lihat sebenarnya bantuan secara fizikal is not everything. Sebenarnya sokongan emosi tu memberi yang lagi penting ya, sebenarnya. dorongan kepada gelandangan agar boleh rasa selesa, kita kata selesa dengan bantuan yang kita bagikan. Not more of physical saja. Yeah. Sokongan emosi kepada yang mempunyai masalah mental ataupun kita kata sesuatu yang berterusan lah. Sokongan emosi yang berterusan. Tapi kenapa Psikologi. penting Puan ada peraturan? Dalam kita memberi perlindungan ada peraturan dia, ada syarat-syarat dia. Kalau Puan boleh jelaskan supaya kita semua faham Puan. Syarat peraturan okey, yang kita sedia maklum lah, contoh kita kata tadi di sesebuah NGO ataupun pusat jagaan, kalau kita tidak menetapkan satu peraturan, mungkin penghuni ataupun pekerja di organisasi tersebut ataupun di pusat jagaan mungkin akan berkelakuan luar kawal. Okey, so macam kita di rumah, parents kita pun tetapkan ada peraturan pukul berapa kita makan, pukul berapa kita solat. So it's the same lah kita kata, sebab setiap perkara yang kita lakukan mesti ada kait dengan peraturan dan syarat. Maksudnya semata-mata untuk kebaikan mereka. Ya, Kita buat tu untuk kebaikan ya, mereka. kebaikan mereka, tapi macam kita kata tadi, Ya. persepsi masyarakat, persepsi dan tanggapan gelandangan tersebut sama ada mereka boleh menerima atau Ya. tidak peraturan tersebut. Tapi jika kita lihat, kalau kita menerima peraturan tersebut dan syarat tersebut, hidup kita berkemungkinan berubah ke arah positif. Baik Puan. Ya. Jadi saya rasa that's something yang berbeza untuk mengubah perspektif kita kan. Sebab ada di antara kita rasa yang gelandangan memang dia nak macam tu saja. Jadi masyarakat kita yang bukan JKM, kita tak join NGO, kita pun tak ada buat apa-apa untuk make them feel welcome. Kan, tapi bila mereka dah cuba untuk ikut peraturan dan mereka dah cuba untuk menerima bantuan JKM berikan, mereka pula takut untuk gagal semula. Because maybe diorang dah bangkit, dah ada kekuatan untuk kembali semula dan mereka takut nak jatuh balik. Because it's not easy untuk get back after that. So I think that's the main issue kenapa orang-orang gelandangan ni ada masalah untuk pulih sepenuhnya, if I can use the right term. Ini ada sokongan emosi, psikologi secara berterusan. That is the main yang kita lihat. It's not about things, kita bukan memberi makanan saja, mereka kenyang hari ini, tapi esok macam mana. Yeah. Kita tidak memberi macam tempat tinggal, perlindungan sementara, tetapi mereka memikir selepas ini untuk satu tempoh tertentu apakah masa depan Sebab mereka. kita kena prepare mereka untuk future kan, bukan hari ini saja. Pemulihan jangka masa panjang. Ya, baik Puan. Tapi bagaimana peranan keluarga pula dalam mencegah seseorang daripada menjadi gelandangan? Dan apakah yang jadi bila sistem sokongan keluarga ini gagal? Setahu kita lah, keluarga adalah kita punya main sokong, penyokong utama dalam setiap Tulang individu. belakang kita. Yes, benteng utama kita kata. Okey, jika keluarga tidak memberi sokongan kepada seseorang individu yang mengalami kegagalan dari segi pekerjaan, kegagalan dari segi pengurusan keluarga, contoh berlakunya penceraian, penderaan. So bila keluarga kita bermula daripada keluarga di rumah, tidak memberi sokongan kepada individu itu, siapakah orang lain yang kita kata yang lebih sesuai dan layak untuk memberi sokongan kepada seseorang yang mempunyai masalah. So apabila gagalnya perkara ini akibat daripada kita kata konflik keluarga, kemiskinan, pengabaian,
dia menjadi satu risiko, kita kata risiko utamalah yang membuatkan seseorang itu memilih, kita kata, menjadi meneruskan hidup di atas jalan. Tapi yang kita tahu itu adalah pilihan yang terakhir. Apabila berlakunya pertelingkahan dan seseorang individu memilih untuk meninggalkan rumah kerana keluarga tidak menerima. Jadi kata menganggur pada satu tempoh yang lama. Dan keluarga tidak boleh terima, kata mungkin anak tersebut tidak memberi, tidak membantu dan berlakunya satu konflik dan menyebabkan individu keluar. So apabila tidak ada sokongan berterusan daripada keluarga, kita lihat keluarga yang paling utama, maka berlakunya risiko kepada individu untuk memilih jalan. So mereka tak ada backup plan. Ya. Jadi bila mereka sudah susah dan mereka disisihkan oleh keluarga, kita pun tak boleh nak judge kan Puan, sebab kita tak tahu apa isu utama sebenarnya. Okey. Jadi Puan, apa isu kesihatan mental dan ketagihan macam Puan cakap tadi merupakan satu peranan yang besar dalam fenomena gelandangan di Malaysia. Boleh Puan jelaskan sedikit, is that really true? Adakah itu isu utama sebenarnya? Ya, actually isu kesihatan mental dan ketagihan memainkan peranan yang besar dalam fenomena gelandangan di Malaysia lah yang kita lihat. Okey, sebahagian gelandangan yang kita dapat lihat secara mata kasarnya mempunyai masalah mental, contoh skizofrenia, kemurungan yang kronik ataupun masalah-masalah mental yang lain lah. Okey, kita lihat mereka tidak menerima rawatan yang sewajarnya. Sebab ada kalanya individu tersebut tidak tahu pun bahawa dia mempunyai simptom-simptom yang disyaki mempunyai masalah mental lah. So bila tidak dirawat, mereka juga akan terjebak dengan ketagihan dadah ataupun alkohol yang mereka menggunakan mekanisme daya tindak, coping mechanism. Coping mechanism means that cara seseorang itu melakukan perkara-perkara bagi, kita kata, untuk menenangkan, to ease the problem at that time. Tapi mungkin dari segi ni kita lihat gelandangan most of it terlibat dengan pengaruh alkohol. Mungkin dengan cara itu memberikan mereka ketenangan. Tapi ketenangan pada jangka masa pendek. Tapi jangka masa panjang kita lihat bila isu ketagihan ini berlaku, dia akan menjejaskan kesihatan. Lebih menjejaskan mungkin penyakit-penyakit kronik ataupun persepsi, kita lihat persepsi orang awam terhadap orang individu sendiri. Yes, apabila dia menggunakan ketagihan alkohol, ketagihan dadah, family pun tidak akan ada keyakinan dah. Most probably will disown. Bila perkara tu berlaku, that's why kita lihat individu akan choose to hidup di jalanan dan guna ketagihan ini sebagai, we say, coping mechanism lah. Yang sebenarnya telah meninggalkan satu kesan jangka masa panjang dari pelbagai aspek. Okay. Baik Puan. So, bagaimana masyarakat boleh membantu tanpa secara tidak langsung untuk mengekalkan keadaan gelandangan? Contohnya, patutkah kita teruskan bagi mereka wang bila mereka datang minta sedekah, ataupun tindakan kita itu sendiri enable mereka? Okey, kalau di Malaysia kita lihat rakyat Malaysia sangat bermurah hati, betul Puan? Ramai yang bila lihat, kadang orang kita kesian, tak sampai hati. Kita lihat kadang individu tu hanya duduk. Mungkin tidak berniat juga untuk mengemis, tapi masyarakat kita automatik bagilah. Lalu-lala bagi kepada yang kita lihat macam mungkin pekerjaan mereka menyebabkan mereka pakai secara santai. So kita pun mengambil ini adakah mengemis, adakah ini orang susah. So rakyat Malaysia ni murah hati. And kita buat andaian untuk kita murah hati. So kita bagi ni. So because of that, one thing kita lihat actually gelandangan ni mereka ni banyak juga yang berpendapatan tinggi apabila mengemis. Okay, so we can say that actually fokus jangka masa panjang yang lebih berkesan sebenarnya masyarakat boleh membantu dari segi memberi sumbangan kepada NGO ataupun mana-mana badan kebajikan yang kita kata ada menerima kes-kes seperti inilah, gelandangan ataupun orang yang menghadapi masalah. Kita memberi sumbangan kepada NGO agar sumbangan itu boleh dimanfaatkan kepada penghuni yang berkaitan. Dan juga kita lihat sebenarnya kita juga boleh menyediakan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan bukan yang terlalu ranking yang terlalu tinggi, jawatan yang terlalu tinggi, mungkin peluang pekerjaan dari segi kerja yang lebih mudah.
Contoh kita kata mungkin sebagai tukang bersih, sebagai pembantu cashier, pembantu di store, agar individu ini merasakan peluang tu ada, diberikan oleh masyarakat. Dan mereka berguna. Yeah, so it means that sebenarnya kita membantu juga mereka, kepada mereka yang tidak ada pengenalan diri. Contoh, mungkin mereka keluar masa tu IC hilang, pasport hilang. So kita mewujudkan satu saluran jugalah untuk membantu mereka mengenal pasti balik dokumen pengenalan diri. That's where masyarakat boleh bantulah, yang melibatkan agensi-agensi berkuasa lah. Also kita menyokong pada perniagaan sosial mereka. It means that kita dah bagi peluang, mereka dah cuba, kita menyokong dengan cara itu. It means that masyarakat bukan hanya memberi duit sebagai bantuan utama. Yeah, so that if this is the case, that kita bantu secara sokongan sosial, it means that individu akan rasa lebih yakin. Dan bantuan yang diberikan disalurkan kepada yang bermanfaat. Not just like kita bagi duit and then mereka dapat banyak duit, mereka tidak pun menggunakan duit tu untuk mencari rumah atau untuk beli makan yang betul-betul. Tapi sebenarnya duit tu disimpan. Disimpan mungkin untuk keperluan yang kita pun tak pasti. Kita tak tahu. Ya, kita tak pasti. Ya, itulah. Baik Puan, terima kasih Puan. Saya rasa satu perkongsian sangat menarik. Jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita. Kalau Puan, saya boleh tanya satu soalan terakhir. Jika Puan diberi peluang untuk ubah satu perkara dalam sistem sekarang, apakah perubahan yang paling kritikal yang perlu dilakukan untuk menangani isu gelandangan secara lebih berkesan? Okey, perubahan paling kritikal yang kita nampak lah, adalah mewujudkan satu sistem bantuan yang bersepadu. Yang bersepadu maksudnya kita wujudkan di antara agensi kerajaan kita, NGO ataupun pihak berkaitan. Okey, kenapa kita sebut itu? Sebab bantuan kita lihat sering bergerak sendiri. Okey, contoh kita jumpa individu yang terlibat, yang dirasa atau disyaki gelandangan, maka kita selamatkan. Okey, so kita lihat di sini mungkin ada individu yang tercicir juga. Mungkin ada yang gelandangan ataupun individu tercicir yang pihak-pihak berkaitan tidak bersama untuk membantu. Okey, so kita pun harapkanlah satu pangkalan data bersepadu yang melibatkan JKM, Kementerian Kesihatan, pihak berkuasa tempatan, ataupun mana-mana NGO yang kita boleh libatkan bersama untuk membantu setiap individu gelandangan ini untuk menerima bantuan berdasarkan pada keperluan khusus mereka. It means that bukan semua memerlukan bantuan kewangan. Ada yang memerlukan tempat perlindungan tempat tinggal. So kita boleh tahu di mana agensi ataupun pihak yang berkaitan untuk kami bantu salurkan. Okey, that's why kita kata pendekatan ini efektif kerana setiap individu ataupun gelandangan itu mempunyai latar belakang berbeza, masalah yang berbeza. So kita tidak boleh menggunakan pendekatan satu penyelesaian untuk semua. So that's why di sini saya ambil kesempatan, isu gelandangan ini memerlukan empati. Okay? Tindakan dan kerjasama daripada semua pihak. So bersama kita membantu, bersama kita mengubah perubahan, bersama membantu mengubah kehidupan individu yang berkaitan. Baik, terima kasih Cik Diana. Okey, untuk semua penonton, kita telah sampai ke penghujung sesi podcast Bicara Santai kita pada hari ini. Terima kasih kepada Cik Diana Loh Chew Wen di atas perkongsian yang sangat bermanfaat, bermakna dan membuka mata kita semua, especially tentang isu-isu persepsi tentang gelandangan. Daripada perbincangan hari ini, kita dapat melihat bahawa isu gelandangan bukan sekadar tentang seseorang yang kehilangan tempat tinggal ataupun punca pendapatan. Tetapi juga di sebalik itu terdapat tekanan hidup, masalah keluarga, kesihatan mental dan kehilangan sistem sokongan yang tidak selalu dapat kita lihat melalui pandangan mata kasar, ya Puan? Baik, semoga perkongsian ini dapat membantu kita semua sebagai satu masyarakat menjadi lebih memahami dan lebih berempati terhadap golongan-golongan gelandangan itu di luar sana. Terima kasih kepada semua penonton yang menonton podcast MBSJ kita pada hari ini, Bicara Santai. Jangan lupa untuk terus mengikuti platform media sosial MBSJ bagi pelbagai lagi program dan perkongsian menarik pada masa akan datang. Saya Nur Syakira binti Sulaiman bersama panel kita Cik Diana Loh Chew Wen mengucapkan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih.